gunung yang agak tinggi tu Bantang. Kuning ke bukit tapi tinggi gila. Itu dia. Okey. Okey, gunung atau bukit ni berada di belakang masjid ya. Masjid Kampung Laklok. Lok. Kampung Lok lah. Masjid Kampung Lok lah ya. Belakang ni ada bukit. Bukit atau gunung saya tak pasti. Yes, can you see? Tahu nama bukit ni, tapi saya bagi nama kita bukit ni lawa lah. Kita gunung bukit tu dia lawa Oh, saya perasan ada kuari kat bawah dia. Kuari batu. Daulat tuanku, terima kasih. Selamat jalan. Oh, ini kadang kita masuk ke Kelantan. Saya tak pasti. Kita nampak lagi bukit tu. Oh, kita di Kelantan sekarang. Ini pasir putih dah. Tadi tu rupanya sepadan. Ada yang gerbang sepadan ni pasir putih dah. Selamat datang ke Pasir Putih Kelantan. Yeay. Okey, kita telah melalui sempadan Kelantan Terengganu tadi. Terengganu Kelantan. Sekarang kita balik Kelantan. Kita balik di Pasir Putih Kelantan. Okey. Guys, kita balik di Pasir Putih Kelantan. Dua negeri yang berbeza Okey ni. Okey. Sekolah menengah ya. Pasir Putih Kelantan. Balai Polis Bukit Yong, Pasir Putih Kelantan. Kita masuk lagi ke Kelantan untuk kali pertama dan ini kali kedua lah. Alright. Oh, baru renovation masjid ni tadi. Ya. Kita di Pasir Putih Kelantan, Norman. Kita di Pasir Putih Kelantan. Okey. Kedai durian ni tak ada nama kedai sendiri. Tak ada nama
kedai durian tu nama dia kedai durian je. Ya, Mana-mana pun kau pergi kedai durian je nama dia. ada special kedai kan. Tak ada nama kedai durian Nur ke. Assalamualaikum guys. Kita masih berada di Pasir Putih, Kelantan ya. Jam sekarang menunjukkan pukul 6.40. Okey, dan kita ada 45 km lagi untuk sampai ke Kota Baru ya tuan-puan. Okey, sebab kali ini kami akan turun ya ke Kota Baru untuk jalan-jalan ya, untuk tengok keadaan. Okey. Sekarang ni di sebelah kita adalah Majlis Daerah Pasir Putih. Okey. Majlis Daerah Pasir Putih. Di dalamnya terdapatnya pejabat tanah dan jajahan Pasir Putih, Kelantan. Okey. Ni kan yang pasal mendulang maksud. Tapi di Kelantan lah, tapi tak pasti tempat dia. But in the Kelantan. Very good. Bukan ni kan, bukan dia punya Tempat kebenaran kan? ya. Mungkin kot. Tu ada jajahan tu. Tapi very good kan dia punya ni kan, kerajaan dia. Ya. Dia mau tolong orang dia. Ya. Think that we can proud of. We can press. Okay, ini Bandar Pasir Putih ya. Okay, kita berada di pejabat tanah dan jajahan Pasir Putih. Okay. Turn left, then turn right on D13 Jalan Jeller. Turn right on D13 Jalan Jeller. Continue straight for 30 kilometers to D13. Bukit Kedomba. Bukit Kedomba. Right. Kelantan kira negeri yang paling miskin, antara yang miskin kan. Kita menghampiri waktu maghrib ya tuan-tuan. Hampiri waktu maghrib. Tapi masih jauh lagi lah. Okay. Ni apa ni? Pokok apa ni tadi? Kubur tu. Assalamualaikum. Tanah perkuburan Islam Mukim Seri Gedomba. Okey. Petrum. Okey. Mari kita ada masjid ya. Seri Gedomba.
Masjid Yusofi Durul Ulum. Ya, nampak pantai yang indah. Ya, yes, betul. Dan infrastruktur dia juga kuat. Yalah, kuat macam tu lah. Hoji. Tapi sini okey lah, ada rumah kan. Sekolah Kebangsaan Tasikpau Pasir Putih. Okey. Kita masih di Pasir Putih, guys. Okey, masih di Pasir Putih Kelantan. Oh, lawa sungai dia. Lawa. Oh, lawa sungai Kelantan. Pasir Putih Kelantan. Besar gila rumah ni. Hai. Kalau dah tua ni dah pentingkan lah. Aku nak cari rumah yang tempat-tempat itu. Macam ni kan? Saya pun suka. Aman juga. Aman. Tak kacau fikiran. Assalamualaikum guys. Kita di Bacok Kelantan. Okey. Okey. Alright. Kita menuju ke Kota Baru, Bandara Kota Baru, Kelantan. Okey. Okey. Tadi kita lalui Pasir Putih Daripada Terengganu kita melalui sepadan ke Kelantan dan masuk ke daerah Pasir Putih, jajahan Pasir Putih. Kemudian sekarang kita masuk ke Bacok, Kelantan dan ya. Seterusnya menuju ke Kota Baru Kelantan Bandaraya Kota Baru Kelantan. Okey. Sini jalan dia agak aman aman, tenang Ya kan? Ya. Okay guys, kita 19 km lagi menghampiri Bandaraya Kota Baru, okey, Kelantan. Continue straight for 13.3 kilometers to 209 Jalan Pasir Putih, Bacaya. Alright. Sawah padi guys. Sawah padi. Another 18 kilometers to go before we reach at Bandaraya Kota Baru. Sungai Ketereh. Sungai guys. Ini Sungai Ketereh. Sungai tadi kan? Sungai Ketereh. Not bad. Sungai yang bersih. Bersih. Apa? Ikan darat kotor. Sungai Ketereh. Sungai Ketereh. Bab karpet lelong satu Malaysia. Karpet mewah harga rakyat. Karpet lelong kualiti tinggi harga rendah. Harga rendah 100% sale. Oh yo. Ini 24 Disember murah kot Nur. Nanti saya mau tanya jap. Sejadah span lelong RM10. Ke sini kita nanti Nur. Apa nama tempat ni? Alamak. Kedai karpet. Kedai karpet Kota Baru. Ya, kedai karpet Kota Baru je. Karpet murah guys,
Kita di Kota Baru sekarang ya. Kita di Kota Baru. Kita di Kota Baru guys. Kota Baru Kelantan. Restoran ikan bakar. Kita di Bandaraya Kota Baru tuan-puan. Kita di Bandaraya Kota Baru, okey. Santai guys, Empire Reka. Jauh hari oh. Okay. Second exit of Jalan Temenggong. Besar juga bandara ini. Kasturi Textile, Iris, Elektronik Anda. Turn right on D2 Jalan Kakaki. In 200 meters, turn left on Jalan Parandalam. Macam Then tutup turn dah left dah on ni. Jalan Ha? Tak ramai orang, aku rasa dah tutup kot. Itu. Malam dia tutup. So kita datang sini tak apa ni? Tak apa nak jalan-jalan, Tak ada. nak jalan-jalan di tepi ini Ya, bandar jalan-jalan boleh. kan. Cari Ya. kedai ikan bakar. Ini kedai kan. buku, kedai ikan bakar kan ini kedai buku. left on Jalan Oh, pasar malam. Oh, ni parit dalam. Pasar malam parit dalam. Tu gelap dia. Oh, Dah tutup Turn dah. left on Jalan Mulukubu. tak apa kita turun. Jalan-jalan ada. Ya. Tandas ada, tandas sejahtera. You've arrived. Destination is on your right. Oh, On my iya. right. Oh, dah tutup. Tutup dah. Tengok kalau dia masih buka, ada tak? Ya, tutup. Oh ni. Kedai makan ni kan? Kedai makan. Oh, so okey lah. Mana ni? Mau pergi ni. Boleh. So
negeri. Ya. Batak ni tak nampak dari sana. Nah, okay, ingat. Ya, okay, correct. Gini dia. Kita di Kota Baru ya, berhampiran dengan pasar Siti Khadijah.